Akan 2025, peluang terbaik untuk dapatkan bantuan RN100. Hai semua, adakah anda tahu bahawa kerajaan Malaysia sedang menyediakan bantuan RN100 untuk membantu meringankan beban kos sara hidup anda? DA adalah program khas yang membolehkan warga negara Malaysia menerima bantuan sekali bayar untuk membeli keperluan asas. Tapi bagaimana anda nak tahu jika anda layak? Caranya sangat mudah. Cuma layari laman web rasmi SARA dan masukkan nombor MyCard anda. Dalam beberapa saat, anda boleh tahu sama ada anda layak untuk bantuan ini. Mudah kan? Jika layak, anda akan menerima bantuan RN100 yang boleh digunakan di kedai-kedai besar seperti Maidin, Giant, EconSafe dan banyak lagi. Jadi, jangan lepaskan peluang ini untuk membeli barang-barang keperluan asas dengan lebih jimat. Yang menarik, bantuan ini boleh digunakan untuk membeli pelbagai barang asas seperti beras, sayur-sayuran, makanan dan keperluan rumah lain. Jadi anda bukan sahaja membantu diri sendiri, tetapi juga memudahkan urusan harian keluarga anda. Tapi ingat, bantuan asam RM5 ini hanya sah sehingga 31 Disember 2025, jadi pastikan anda memanfaatkannya sebelum tarikh akhir. Kalau anda dah tahu layak, jangan tunggu lama-lama. Segera ke kedai yang mengambil bahagian dan belanjakan bantuan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Semak kelayakan anda sekarang dan dapatkan bantuan ini. SARA One Off Semakan 2025 adalah peluang emas yang tidak boleh dilepaskan. Jangan lupa kongsi maklumat ini dengan rakan-rakan anda, agar mereka juga dapat manfaatkan bantuan ini.